bulan Ramadan. Bab pertama, kelebihan Ramadan. Hadis ketiga, Sayyidina Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadiahlah ke mimbar, maka kami pun telah hadir. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam naik satu anak tangga mimbar, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, amin. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang kedua, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, amin. Dan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam naik anak tangga yang ketiga pun, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, amin. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam turun, kami telah bertanya, ya Rasulullah, pada hari ini kami telah mendengar daripada Tuhan sesuatu yang belum pernah kami dengar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril alaihissalam telah muncul kepadaku dan berkata, binasalah seseorang yang didatangi Ramadan tetapi belum juga diampunkan. Maka aku pun berkata, amin. Apabila aku naik tangga yang kedua, dia berkata, binasalah seseorang yang apabila nama engkau disebutkan kepadanya, tidak pula dia menselawatimu. Aku juga berkata, amin. Apabila aku naik anak tangga yang ketiga, dia berkata, binasalah seseorang yang kedua-dua ibu bapanya ataupun salah seorang daripada mereka telah tua, tetapi mereka tidak menjadi sebab untuk dia dapat masuk syurga. Aku pun berkata, amin. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Hibban, Tabrani dan lain-lain. Keterangan dalam hadis ini, Sayyidina Jibril alaihissalam telah memohon 3 doa kebinasaan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula telah mengaminkan ketiga-tiga doa itu. Apa kurangnya pada doa Sayyidina Jibril alaihissalam? Dia ialah satu malaikat yang begitu hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan adalah jelas kepada kita bahawa amin daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan doa itu bertambah makbul. Hanya Allah Subhanahu wa taala dengan limpahnya sahaja yang boleh memberi taufik kepada kita untuk menjauhi ketiga-tiga perkara tersebut, dan supaya kita terpelihara daripada semua kebinasaan itu. Jika tidak, tiada sebarang kesangsian lagi terhadap kebinasaan kita sendiri. Dalam sesetengah riwayat dalam kitab Ad-Durrul Mansur dinyatakan bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam sendiri yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakanlah amin. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata amin. Dengan itu dapat diketahui bahawa perkara itu lebih diambil berat lagi. Golongan pertama ialah seseorang yang didatangi Ramadan tetapi dia masih tidak diampunkan. Yakni bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkatan, seperti Ramadan itu pun masih dihabiskan dengan kelalaian. Dalam bulan Ramadan, keampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun seumpama hujan. Oleh kerana itu, sesiapa yang membiarkan bulan Ramadan berlalu dalam keadaan amalannya yang buruk dan kecuaiannya begitu banyak sekali sehingga menyebabkan dia terluput daripada keampunan, maka masa mana lagi yang boleh menjamin keampunan untuknya, dan apalagi yang hendak ditunggu untuk kebinasaannya. Sedangkan jalan untuk mendapatkan keampunan ialah dengan menunaikan amalan-amalan pada bulan Ramadan seperti berpuasa dan bertarawih dengan sepenuh-penuh perhatian, dan kemudian pada setiap masa memperbanyakkan taubat dan istighfar atas dosa-dosa. InsyaAllah apa yang kita dengar ini kita amalkan dan sampaikan. Kita tutup majlis ini dengan tasbih kifayah.